Assalamualaikum, hai korang. Okey, hari ni kita nak buat agar-agar kelapa. Resepinya sangat senang, semua orang pun boleh buat. Untuk rasa yang lebih sedap, kita sejukkan dulu dalam peti, barulah kita makan. Makan pada cuaca panas-panas, sangat sedap. Sejuk je lalu kat tekak. Untuk buat agar-agar kelapa, mestinya kita perlukan buah kelapa. Duduk kat kampung, tak payah beli, kita kait je kat tepi rumah. Disebabkan saya dapat banyak kelapa, untuk resepi kali ni saya gunakan 100% air kelapa. Bagi korang yang susah nak dapat air kelapa, tak perlu guna 100% air kelapa, boleh tambah air. Resepi dan sukatan ada dekat description. Untuk buat agar-agar ni, kita perlukan kelapa muda, belah dan ambil air. Ambil juga sekali dengan isi-isinya. Agar-agar kelapa ni ada dua lapisan. Pertama sekali kita nak buat lapisan bawah. Masukkan 70 gram gula, 5 gram serbuk agar-agar, 60 ml santan kara, 1 sudu kecil garam, 2 cawan air kelapa ataupun 1 cawan air kelapa, 1 cawan air putih. Kacau-kacau sebati dulu baru buka api. Masak sehingga mendidih. Dah mendidih, matikan api. Angkat, tapis dulu sebelum masuk ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan bersaiz 8 inci. Dah tapis, ketepikan dahulu dan biarkan agar-agar mengeras. Seterusnya kita nak buat lapisan kedua. Masukkan 150 gram gula, 5 gram serbuk agar-agar, 5 cawan air kelapa ataupun 3 cawan air kelapa dan juga 2 cawan air putih. Masukkan sehelai daun pandan untuk lebih wangi. Kacau-kacau sebati dulu, baru buka api. Di sini saya masukkan 2-3 kuntung bunga telang untuk bagi sedikit warna biru pada agar-agar kita. Kacau-kacau dan masak sehingga mendidih.
Tengok tu, nampaknya agar-agar kita bertukar sedikit kebiruan. Dah betul-betul mendidih, matikan api. Sebelum tuang masuk ke dalam loyang, lapisan pertama tadi yang sudah keras kita lorek-lorekkan. Tapis dan masukkan ke dalam loyang secara perlahan-lahan. Isi kelapa muda tadi, letakkan pada bahagian lapisan atas agar-agar. Biarkan agar-agar mengeras, baru masukkan dalam peti sejuk dan biarkan selama 2-3 jam sebelum kita potong dan dihidangkan. Selamat mencuba!